Hai, selamat datang. Pernah tak anda berhenti sekejap dan fikirkan tentang benda-benda yang nampak macam biasa je dalam hidup kita? Macam perkataan yang kita guna setiap hari. Kita ada langit biru, rumput hijau, bunga merah. Nampak mudah kan? Seolah-olah nama dengan warna tu memang dah ditakdirkan bersama sejak dulu lagi. Tapi, macam mana kalau saya cakap ada satu soalan yang nampak sangat-sangat mudah, tapi jawapan dia boleh buka satu cerita yang, wow, sangat mendalam. Dalam kupasan kali ini, kita akan siasat satu misteri linguistik yang sebenarnya tersembunyi betul-betul depan mata kita. Ia kisah tentang sebiji buah dan satu warna yang akan ubah cara kita pandang perkataan yang kita sebut hari-hari. Inilah dia soalan cepu mas kita. Macam teka-teki ayam ke telur, tapi untuk dunia bahasa. Bila kita sebut perkataan oren atau jingga, apa yang muncul dalam kepala kita dulu? Buah sitrus yang segar tu atau warna matahari terbenam yang terang? Mana satu yang wujud dulu? Objek tu sendiri atau idea tentang warna tu? Dan mana satu yang pinjam nama daripada yang lagi satu? Bunyi macam soalan trivia biasa je kan? Tapi percayalah, jawapan dia akan dedahkan satu rahsia besar tentang cara otak kita ni menyusun dunia. Dan macam mana bahasa kita tanpa kita sedar sentiasa cari jalan paling senang untuk kita faham antara satu sama lain. Okey, untuk kita rungkai misteri ni, perjalanan kita ada 4 hentian. Pertama, kita akan mulakan dengan jawapan yang paling senang dan paling logik, iaitu melalui kisah buah oren tu sendiri. Ini akan bagi kita satu peraturan yang nampak macam kukuh. Tapi, lepas tu dekat bahagian kedua, kita akan uji peraturan tu dengan satu teka-teki yang lebih mencabar. Perkataan ungu. Kat sinilah cerita dia jadi makin menarik. Seterusnya, kita akan tanya soalan yang paling logik. Kalau macam tu, kenapa kita tak panggil warna manggis? Dan akhir sekali, bila kita dah tengok semua bukti, kita akan dapat satu kesimpulan besar tentang macam mana sebenarnya warna-warna ni dapat nama dia. Dah sedia? Jom kita mula. Jom kita mulakan pengembaraan kita dengan bab pertama. Kisah buah oren. Okey, untuk dapatkan jawapan yang paling jelas, kita kena travel sekejap ke dalam sejarah bahasa Inggeris. Sebab, kat sinilah kita akan jumpa satu corak yang sangat lurus, sangat mudah nak faham. Ya, jawapannya memang semudah itu. Tak payah pening-pening. Kajian etimologi, iaitu kajian tentang asal-usul perkataan, memang dah sahkan tanpa ragu-ragu. Warna orange dinamakan sempena buahnya. Cuba fikirkan sekejap. Buah oren ni memang rujukan yang sempurna kan? Warna dia konsisten, sebiji oren dengan oren yang lain, warnanya lebih kurang sama je. Terang, senang nak kenal, dan bila orang sebut orange, semua orang terus boleh bayangkan warna yang sama. Ciri-ciri inilah yang buat dia jadi calon paling ideal untuk pinjamkan nama dia pada satu kategori warna. Jadi, inilah titik permulaan kita. Satu peraturan yang nampak sangat logik. Objek yang terkenal akan bagi nama pada warna. Analogi ni memang terbaik untuk jelaskan proses ni. Cuba bayangkan, anda kerja dekat kilang krayon. Anda ada satu warna baru dan anda kena bagi nama. Takkanlah anda nak cipta perkataan pelik-pelik macam glob atau zibit kan? Siapa nak faham? Sebaliknya, otak kita secara automatik akan cari rujukan dalam dunia sebenar. Anda pandang sekeliling, nampak bakul buah, ada sebiji oren. Warnanya terang, konsisten, semua orang kenal. Jadi, daripada susah payah nak terangkan, oh ni warna kuning campur merah sikit kan, lagi senang cakap. Ini warna oren. Bahasa pun berfungsi macam tu juga. Ia sentiasa cari jalan pintas yang paling cekap untuk sampaikan maklumat. Dan ini bukan teori tau, kita ada bukti sejarah yang kukuh. Perkataan orange tu sendiri macam ada pasport yang dah travel satu dunia. Perjalanan dia bermula beribu tahun dulu dalam bahasa Sanskrit sebagai naranga. Dari situ ia bergerak ikut laluan perdagangan ke Parsi, lepas tu ke dunia Arab dan akhirnya sampai ke Eropah melalui bahasa Perancis lama. Apa yang paling amazing ialah sepanjang perjalanan epik ni, perkataan tu sentiasa merujuk kepada buah. Sentiasa. Hanya lepas beratus-ratus tahun, sekitar tahun 1550-an, bila buah tu dah jadi benda biasa dekat England, barulah orang ramai mula guna perkataan orange sebagai nama rasmi untuk warna. Ini tunjukkan betapa lamanya proses evolusi dari nama objek ke nama warna. Okey, ini mesti buat anda tertanya-tanya kan? Jadi, sebelum ada perkataan orange untuk warna, apa yang orang Inggeris guna? Dunia diorang hitam putih ke? Mestilah tak. Diorang tetap boleh nampak warna tu. Cuma, diorang tak ada satu perkataan tunggal yang mudah untuknya. Sebaliknya, diorang sangat deskriptif. Diorang akan gabungkan perkataan yang dah ada, macam yellow-red, kuning-merah. Dulu-dulu, diorang ada perkataan growly red, yang secara literalnya gabungan kuning dengan merah. Bayangkanlah lecehnya nak kena sebut kuning-merah setiap masa. Jadi, bila perkataan orange muncul, ia macam satu anugerah. Terus ada satu label yang pendek, tepat dan semua orang faham. Setakat ni semuanya nampak kemas, logik dan teratur kan? Kita dah ada satu peraturan yang cantik. Buah yang popular dan warnanya konsisten akan pinjamkan nama dia kepada warna tu.
kes selesai. Betul tak? Jangan cepat sangat. Macam dalam mana-mana cerita detektif yang best, masa kita rasa kita dah selesaikan kes, tiba-tiba muncul satu bukti baru. Sekarang, kita akan beralih dari England ke Nusantara, dari orange ke ungu. Dan di sinilah peraturan yang baru kita belajar tadi akan mula goyah. Okey, jom kita pegang formula yang kita dah jumpa ni. Buah campur, warna sama dengan nama warna baru. Nampak macam berfungsi dengan sempurna untuk oren dalam bahasa Inggeris. Dalam bahasa Melayu pun kita pinjam perkataan oren tu kan. Jadi nampak macam logik juga. Jadi, sepatutnya formula ni universal lah, boleh pakai kat mana-mana. Betul tak? Okey, mari kita uji teori ni. Dan inilah dia teka-teki utama kita. Fikirkan betul-betul. Manggis, ratu buah-buahan, sangat ikonik untuk rantau kita. Semua orang kenal manggis dan warna dia, warna ungu gelap pada kulit dia tu sangat unik, sangat terkenal. Kalau kita ikut logik orange tadi, sepatutnya nama warna ungu ialah warna manggis kan? Ia calon yang sempurna, tapi kita tak panggil macam tu. Kita ada perkataan lain, ungu. Kenapa? Kenapa peraturan yang nampak sangat mantap untuk orange tiba-tiba tak menjadi untuk manggis? Sinilah siasatan kita jadi lagi menarik. Okey, jom kita masuk bab 3 dan cuba selesaikan teka-teki ini. Sebenarnya, jawapan dia bukan terletak pada buah tu, tapi pada sejarah dan struktur bahasa Melayu itu sendiri. Ini membuktikan yang setiap bahasa ada cerita dia masing-masing, tak semestinya ikut acuan yang sama. Sebab utama kenapa warna manggis tak pernah jadi nama utama adalah sangat-sangat mudah. Sebab jawatan tu dah ada orang pegang. Bahasa Melayu dah pun ada satu perkataan yang mantap, standard dan diiktiraf secara rasmi untuk warna tu, iaitu ungu. Fikirkan ungu ni macam penyandang jawatan yang sangat kuat. Ia bukan perkataan baru. Ia perkataan asas yang kita belajar dari kecil yang ada dalam kamus rasmi macam Kamus Dewan. Dalam dunia bahasa, kalau dah ada satu label yang elok dan semua orang faham, buat apa nak cipta yang baru? Ungu dah buat kerja dia dengan cemerlang. Dan yang lagi menarik, bahasa Inggeris sendiri pun tak konsisten dengan peraturan dia. Kalau logik buah jadi warna tu betul-betul terpakai, sepatutnya diorang panggil warna ungu tu grape colour, warna anggur, atau plum colour. Tapi tak, diorang guna purple. Dari mana datangnya perkataan purple ni? Ia datang dari purpura, nama Latin untuk sejenis pewarna yang sangat mahal dan berprestij zaman Rom dulu, yang dibuat daripada siput laut. Pewarna ni dikaitkan dengan maharaja dan golongan kaya. Jadi, ini buktikan satu prinsip yang lebih besar. Bahasa akan pilih rujukan yang paling berkuasa dari segi budaya pada waktu tu. Untuk orange, rujukannya buah. Untuk ungu dalam bahasa Inggeris, rujukannya pewarna diraja yang mewah. Jadi, perkataan ungu kita pula datang dari mana? Pinjam ke? Tak. Ungu ni perkataan anak jati Nusantara. Pakar bahasa percaya yang ia ada akar yang sangat dalam di rantau ni mungkin ada kaitan dengan bahasa Jawa kuno dan nama pokok tempatan macam pokok bungur yang terkenal dengan bunga ungunya yang cantik. Ini sangat penting. Ia tunjukkan yang ungu ni bukan perkataan import. Ia sebahagian dari warisan kita, ada sejarahnya sendiri. Ini menjadikan ia perkataan yang sangat stabil, macam pokok dengan akar yang kuat. Susah sangat nak digantikan oleh pendatang baru macam warna manggis. Ini tak bermakna manggis tak ada peranan langsung. Ada, tapi peranan dia berbeza. Fikirkan macam ni. Ungu tu macam ketua jabatan. Ia istilah umum yang cover semua jenis warna ungu, dari yang lembut sampai yang gelap. Manakala, merah manggis pula adalah pakar dalam jabatan tu. Ia tak merujuk kepada semua jenis ungu, tapi kepada satu tona yang sangat spesifik. Warna merah gelap, keunguan, macam kulit manggis masak, yang kita selalu panggil marun. Jadi, manggis ni digunakan sebagai pemerinci untuk terangkan sejenis ungu, bukan sebagai nama asas untuk semua ungu. Okey, jadual ni memang terbaik sebab ia rumuskan semua hujah kita dengan sangat kemas. Jom kita tengok perbandingan sebelah menyebelah. Pertama, ada tak perkataan sedia ada? Untuk oren dalam bahasa Inggeris? Tak ada. Ada satu kekosongan. Tapi untuk ungu dalam bahasa Melayu, perkataan ungu dah lama ada. Tak ada kekosongan nak diisi. Kedua, sumber warna. Buat oren warna dia konsisten, stabil. Rujukan yang bagus. Manakala manggis, warna kulit dia boleh berubah-ubah. Kadang-kadang nampak ungu, kadang-kadang merah, kadang-kadang macam perang sikit. Ia bukan rujukan yang stabil. Jadi, apa hasilnya? Untuk oren, nama buah tu isi kekosongan. Untuk ungu, nama sedia ada kekal sebab ia lebih praktikal. Senang kan? Jom kita dalami sikit lagi, kenapa manggis ni bukan sauh yang baik untuk satu nama warna. Untuk jadi nama asas, objek tu kena jadi rujukan yang stabil, yang tak berbelah bahagi. Manggis malangnya tak macam tu. Warna dia tak tetap pendirian sangat. Ikut tahap masak dia, ia boleh jadi ungu gelap, merah pekat atau keperang-perangan. Dan cuba perasan, bila kita nak terangkan warna kulit manggis, kita sendiri pun terpaksa guna perkataan yang dah ada. Kita cakap ia ungu gelap. Ini secara tak langsung buktikan yang ungu tu perkataan asasnya dan manggis tu cuma contoh. Beza sangat dengan buah oren. Anda tak perlu cakap oren kekuningan. Oren ialah oren.
Itulah kekuatan sebuah rujukan yang baik. Sekarang, bila kita dah tengok kes oren dan kes manggis, jom kita undur sikit dan tengok gambaran besar dia. Kisah ni bukan sekadar trivia tau. Ia ajar kita satu prinsip universal tentang macam mana warna dapat nama. Ia tunjukkan yang bahasa ni bukanlah sebuah buku peraturan yang ketat, tapi lebih macam sebuah kotak peralatan yang sentiasa cari alat mana yang paling sesuai untuk kerja. Okey. Saya tahu apa yang sesetengah daripada anda tengah fikirkan sekarang. Mesti ada yang cakap, kejap. Tak masuk akal ni. Warna oren dah wujud lama sebelum buah tu sampai Eropah. Matahari terbenam, bunga, lobak merah, semua tu dah warna oren dari dulu lagi. Dan anda betul. 100% betul. Hujah ni sangat logik. Dan inilah dia kuncinya. Ini titik paling penting dalam kupasan kita. Kita kena bezakan dua benda, kewujudan warna dan kewujudan perkataan untuk warna tu. Kita tak cakap pasal fizik atau biologi, kita cakap pasal linguistik, tentang label. Ya, warna oren tu memang dah wujud, manusia sentiasa boleh nampak warna tu, tapi soalan kita ialah, bilakah label atau nama spesifik untuk warna itu muncul dalam bahasa? Dan buktinya jelas. Dalam bahasa Inggeris, perkataan orange sebagai nama buah wujud beratus-ratus tahun sebelum perkataan yang sama digunakan sebagai nama warna. Buah datang dulu, label warna ikut kemudian. Dalam dunia moden, proses penguncian perkataan ni jadi lagi formal dan cepat. Fikirkan macam mana perkataan macam ungu boleh jadi begitu rasmi. Mula-mula ia jadi standard. Lepas tu ia masuk dalam sistem pendidikan, kita belajar kat sekolah, ada dalam buku teks. Dari situ industri pula akan guna. Mereka grafik, syarikat cat, semua guna ungu sebagai rujukan standard. Dan akhirnya, dalam zaman digital, ia dikodkan dalam perisian. Bila anda guna color picker dalam Photoshop atau Word, anda nampak perkataan purple atau ungu. Setiap langkah ni kuatkan lagi kedudukan perkataan tu sampai ia hampir mustahil untuk digantikan. Jadi, apa kesimpulannya? Apa pengajaran sebenar dari kisah oren dan ungu ni? Ada 3 perkara penting. Pertama, bahasa ni sangat praktikal. Ia tak suka membazir. Ia cipta perkataan untuk benda yang kita perlu cakap. Kedua, label baru untuk warna cuma akan muncul untuk isi kekosongan. Dan biasanya, ia datang dari rujukan yang paling senang dan dominan, macam buah oren. Dan ketiga, ini yang paling penting. Kalau dah ada perkataan yang mantap dan elok macam ungu, bahasa akan terus guna yang itu. Buat apa tukar alat yang elok? Kalau ia masih berfungsi kan? Kecekapan sentiasa menang. Sebagai penutup, jom kita kaitkan balik dengan hidup kita. Kisah oren ni adalah contoh hebat macam mana bahasa sentiasa cari jalan pintas yang cekap. Ini buat kita terfikirkan berapa banyak lagi perkataan lain yang kita guna hari-hari yang sebenarnya bermula sebagai satu jalan pintas. Bila kita Google sesuatu, kita guna nama jenama sebagai kata kerja. Perkataan macam sandwich datang dari nama orang. Bahasa sentiasa meminjam, mengubah dan berevolusi, selalunya tanpa kita perasan pun. Jadi, lain kali bila anda nampak sesuatu warna atau guna sesuatu perkataan, mungkin anda akan terfikir, apa agaknya cerita di sebalik perkataan ni?